Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Hari ni saya tak pakai TikTok punya filter, ini kamera je. Kamera dia original sikit. Original lah juga. Cuma saya adalah pakai bedak sikit kan. Nak penampilan. Okey. Hari ni nak cerita pasal apa? Hari ni cerita pasal Jeffrey Epstein. Tadi buat dah. Tapi bila saya upload dekat YouTube, tak boleh. Dia kata copyright, mungkin ada lagu kan. Padahal simple je, saya tak edit-edit barang pun kan. Tak edit banyak pun. Tak kasih pula dia. Mungkin saya ada petik nama yang tak sepatutnya kan. Jadi saya hanya nak cerita pasal Jeffrey Epstein je lah. Epstein ni siapa? Dia ni mula-mula dia cikgu matematik. Tiba-tiba dia jadi kaya pula. Jadi kaya. Macam mana dia boleh jadi kaya? Mungkin dia ada buat trading ke, ada invest ke, saya tak tahulah. Dia masuk bidang pembankan. Bidang bankan biasalah ada riba. Kaya lah kan. Jadi kaya dia ni, dia ada pulau dia sendiri. Pulau dia sendiri, rumah besar mewah dia sendiri, ada helikopter dia sendiri, kaya lah. Dan dia ni ada kaitan dengan global elite dunia dan pemimpin-pemimpin dunia. Dia rangkaian dia besar ni, dia kabel besar. Sebab itulah masa dia ni jadi ni pembankan ni, dia pernah cakap dengan kawannya, dia nak suruh kawan dia Jess ni buat pertemuan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab dia kata Anwar Ibrahim ni lombok emas untuk bank dia lah. Tak tahu pun benda, dia kata kalau Anwar Ibrahim tu kalau jadi Perdana Menteri, dia lombok emas lah. Macam ada potensi kan. Dia sebab dia ada rangkaian pemimpin dunia ni, dia nak tackle lah. Tapi tak adalah kaitan dengan apa yang dia buat, yang saya bakal ceritakan ni. Dia tak ada. Dia mungkin pasal benda lain lah, pasal pasal kewangan ke, saya tak tahulah kan. Tapi saya nak cakap sekarang ni, dia dah kaya macam ni, dia dah buat satu kegiatan yang sangat jahat. Pernah ditangkap 2008, tapi penjaranya hanya 13 bulan dan boleh keluar masuk pula tu. Keluar penjara tu kan, macam tak penjara je, boleh keluar masuk pula tu. Maksudnya dia ni something lah. Tapi dia ditangkap dengan akibat daripada perdagangan manusia lah. Perdagangan manusia yang melibatkan budak bawah umur. Budak bawah umur ni dia ambil dia secara sukarela dan manipulasi. Ni saya nak cerita dia. Nak cerita pasal manipulasi dia ni. Sebab cara dia manipulasi ni mungkin boleh berlaku kepada kita atau orang lain juga. Dia modus operandinya ada lebih kurang sama. Saya cerita ni supaya nak kawan-kawan dengan mengingatkan diri saya lah untuk berhati-hati dengan orang-orang yang licik macam ni. Si manipulator. Dia guna psikologi. Saya lebih pada cerita ni lah sebab dia ada kaitan lah. Kita boleh ambil iktibar. Cara dia ambil tu bukannya cara colek tau. Bukan cara colek saja paksa atau fizikal. Bukan. Dia ambil budak tu, dia ambil kesempatan atas kelemahan budak-budak tu. Tu yang saya sangat sedih tu. Sebab kita kan ada kelemahan, tapi orang bukannya nak tolong kita, dia ambil kesempatan. Tu yang kita kena ambil tahu macam mana cara dia. Okey. Macam mana cara dia? Pertama dia guna apa? Kaedah manipulasi psikologi ni macam mana? Dia guna ni lah, rangkaian perekrut, sistem piramid. Macam mana? Dia tengok budak-budak ni macam ada kelemahan kewangan, miskin. Lepas tu dia ada cita-cita. Cita-cita besar lah tu. Nak jadi model, nak jadi penari. Nak jadi terkenal lah, dia orang kaya. Dia perangkap orang ni. Dia perangkap, kata boleh datanglah sini, dia bagi kan. Dia tolong. Mula-mula sonok lah budak-budak tu dapat duit banyak. Kan, daripada miskin dapat duit banyak.
Lepas tu bagi sekolah kan. Lepas tu keluarga pun dia tolong. Keluarga pun dia tolong. Lepas tu bila dah bagi cantik semua, lepas tu dia bawa budak ni pergi ke pulau persendirian dia kan, milik dia tu. Sampai budak tu tak boleh nak keluar, lari daripada tempat tu. Kat situlah dia rekrut jadi seorang pelayan. Pelayan dia siapa? Ni yang ada antaranya global elite tu dah. Dengan orang kaya. Tapi bila dia orang buat macam tu, dia dengan geng-geng buat macam tu, dia ada dah rakam kamera sembunyi, nanti boleh ugut kan. Itu dah sebab tu lah dia tahun 2019 dia tak boleh lepas lagi. Dia dikatakan kes tu dalam penjara kononnya bunuh diri, bukan bunuh diri. Sebab sangat pelik kan. Masa tu dah CCTV rosak, masa tu dah pengawal penjara tidur, macam banyak sangat tak logik kan. Tiba-tiba dia meninggal pula. Kata bunuh diri gantung. Jadi benda tu sangat pelik. Mungkin kerana dia nak dihapuskan sebab banyak sangat rahsia kan dia ni. Itulah saya berpaling pada manipulasi budak tu kan. Budak-budak tu perangkap kewangan lah kata kan. Sebab tu bahayanya orang ni. Macam saya kan, saya cerita masalah susah kan. Lepas tu ni tak nak jadi orang kaya lah. Bila kita saya cakap betul ni, bila kita buka kita punya kelemahan, ni pengalaman saya, bila kita buka kelemahan kita, cerita kat orang, ada antaranya bukannya simpati, ada antaranya mengambil kesempatan. Dia mengambil kesempatan atas kelemahan kita. Ini psikologi. Saya suka mengkaji manusia juga. Sebab saya suka berfikir. Ada antaranya dia lagi, bila kita cerita masalah, cerita kelemahan, orang bukannya simpati, orang lagi rasa kau macam ni, nanti kau kena ni. Dia lagi nak kenakan kita. Dia tak ada bersimpati sangat tu, yang kita sedih tu. Kadang-kadang ada juga yang baik. Okey, tak nafikan, memang ada yang simpati. Kata tak, adalah orang yang menolong orang susah tu ada. Tapi ada orang dia tengok orang tu, dia nak buat duit, bukannya dia nak ambil kesempatan, dia nak ambil keuntungan daripada kesusahan dia. Itu yang kita tak suka orang macam ni. Niat dia dah tak betul, dia bukan nak tolong, dia ada niat lain. Ini yang terjadi pada Jeffrey Epstein ni, buat macam budak tu macam dia. Mula-mula bagi tu hutang budi, dah bagi macam-macam, lepas tu tiba-tiba dia bagi suruh ni jual diri. Lepas tu sentuhan lah. Macam tu lah terjadinya. Budak tu dah tak boleh lepas lah. Tapi ada antaranya kenapa dia orang, antara sebab dia orang tak boleh nak keluar juga, sebab dia orang ada perjanjian tu macam berat sebelah lah. Ada sign dia, rupanya dalam kandungan tu dia orang tak boleh laporkan. Dia ada benda tu tak betul lah kan. Ada yang terlepas, yang apa nama budak tu, dia lawan balik, macam tak betul lah. Memang rupa-rupanya ada udang sebalik batu, bagi duit banyak-banyak, bagi macam-macam banyak, lala kena jual diri. Itu dah nak sangat ni. Konon-konon jalan pintas, orang dia ingat semua, dia mula-mula bagi kita gembira lah, macam kita ni istimewa, kita ni cantik, kita ni berkelayakan, kita ni sangat berbakat. Rupanya ambil kesempatan untuk keuntungan dia juga. Tu orang macam ni manipulasi lah, manipulator. Sedih jugalah kan. Kadang-kadang kita ingat orang tu baik, sebenarnya ada udang di sebalik batu. Tu saya nak ajak kawan-kawan. Saya tak nak cerita yang macam-macam yang dia buat tu, hubungan dia mana, hubungan dia, saya tak nak cerita lah. Saya lebih kepada cerita mengambil iktibar atas perkara yang dia buat ni, supaya kita hati-hatilah dengan orang-orang yang kita sangka baik. Dan dia ada guna taktik macam, pernah dengar tak cerita movie The Truman Show ke apa dah, yang mana saya tahu ni, dia ni
mungkin antara orang-orang yang budak-budak ni, dia akan manipulasi dia dengan di sekitar dia tu. Dia buat macam seolah-olah apa yang dia fikir, itulah macam tu. Apa dia fikir macam tu lah. Dia nak arahkan budak tu untuk pergi ke sana. Contoh. Dia kata dia susah kan. Tiba-tiba ada nombor telefon. Ingin menjadi kaya, sini telefon. Dia pun, nak jadi kaya. Dia pun telefon. Macam tu lah. Dia pergi sana, asal semua tempat ni dia kata nak jadi kaya telefon ni. Padahal orang tu dah target orang tu. Dia ni, rangkaian dia dah target budak ni untuk mengarah dia pergi ke sana. Kadang-kadang macam tu. Manipulasi ni. Dia dah target. Dia akan target orang ni untuk sekitar dia berfikir secara dia orang fikir. Bukan cara budak tu fikir. Dia akan cuba guna. Itulah manipulasi tu. Dia akan target. Contoh, dia target seorang tu. Dia akan sekitar dia kan. Dia nak buat orang tu ikut jalan apa yang dia orang nak budak ni terarah. Sebab tu kadang-kadang saya perasan, saya malas cakap, ada manipulasi ni, dia akan macam ikut kita. Dia nak bagi kita fikir macam tu. Contohnya kat media sosial. Sebab malas cerita dah. Okey dah. Itulah saya cakap. Nak kata manipulasi ni dia akan buat kita berfikir ikut cara dia orang fikir. Dia tak nak kita ikut cara kita fikir. Sebab tu kita kena, kalau orang Islam baca Al-Quran, baca hadis untuk elak benda ni berlaku. Itu je lah saya nak cakap. Yang saya dapat simpulkan, apa yang kita boleh jaga lah kita punya anak-anak kita, perempuan kita, isteri kita. Jangan terlalu, kalau kita terfikir nak kaya-kaya, ada orang ambil kesempatan. Okey, itu je. Sebab dunia ni bukan semudah yang kita fikir kadang-kadang. Dia banyak rintangan dan cabarannya. Okey, itu saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.